Mereka pergi dalam jalan yang mulia, tetapi perginya mereka adalah teguran untuk kita yang tinggal. Terkadang ajal boleh datang ketika kita sedang buat perkara yang baik. Boleh jadi sebaliknya. Boleh jadi kita sedang menuntut ilmu. Boleh jadi kita sedang bersungguh nak berjaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak tunggu kita sakit, tak tunggu kita tua, tak tunggu bila kita bersedia. Allah ambil bila Dia mahu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasai mati, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Sebab itu setiap langkah kita kena disertai dengan kesedaran yang hidup ini pinjaman dan bila-bila masa boleh dipanggil pulang. Jangan tunggu waktu lapang, jangan tunggu usia senja. Sebab ada orang dijemput Allah lebih awal. Bukan sebab kurang amal, tapi mungkin kerana Allah lebih sayang dan mahu kurangkan ujian. Semoga bila tiba giliran kita nanti, kita juga pergi dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala.